Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan Wanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. Percaya atau tidak, ada sebilangan di antara kita yang dikatakan mempunyai satu kelebihan. Shadows tak tahulah sama ada itu satu kelebihan ataupun satu benda yang agak menyeramkan buat individu-individu yang tertentu. Kelebihan apa yang Shadows maksudkan ini adalah kelebihan melihat sesuatu yang tak patut dilihat. Dengan kata lain, hijab mata mereka ni dibuka. And diorang ni boleh nampak makhluk-makhluk halus pada keadaan ataupun waktu-waktu yang tertentu. So, kisah pada hari ini merupakan satu pengalaman yang dialami oleh seorang guru yang bernama Fira. Dan kejadian ini terjadi di sebuah sekolah yang terletak di Subang Bestari, Selangor. So, apa yang terjadi kepada Fira? Apa yang Fira ni nampak semasa mengajar di sekolah tersebut? Saya pun tak nak bawa masa lagi. So, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa kita roll intro dulu. Piu! Nama aku Fira. Dari kecil, aku memang ada kebolehan. Kebolehan yang tak semua orang nak. Aku mudah ternampak mereka. Makhluk dari alam yang kita tak nampak. Ada yang cuma lalu. Ada yang menayangkan rupa yang paling mengerikan. Dari zaman sekolah rendah lagi, aku dah biasa dengan pertemuan macam ni. Tapi apa yang berlaku di Subang Bestari memang di luar jangkaan aku. Itulah sedikit sebanyak pengenalan berkenaan dengan Fira. Seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah dan dikatakan si Fira mempunyai satu kebolehan yang dia mudah nampak makhluk-makhluk dari alam yang lain. So, kisah ni bermula di mana Fira baru saja memulakan pekerjaan sebagai seorang guru di salah sebuah sekolah swasta yang dikatakan sekolah tersebut bangunannya besar, ada dalam lebih kurang 2 blok macam tu dan dikatakan agak moden lah pembinaan sekolah tersebut. Tapi pada hari yang pertama since Fira bekerja ataupun bertugas di sekolah tersebut, Fira dah rasa lain macam. Ada benda yang tak kena berkenaan dengan satu tingkat di sekolah tersebut, iaitu tingkat 4. So, selepas Fira masuk ke sekolah tu, Fira mendaftarkan diri dia. Macam biasalah, hari pertama sekolah semua benda tu. So, adalah proses-proses yang harus dilakukan sebagai seorang guru sebelum mengajar di sekolah tersebut. So, selepas mendaftar dan diberikan beberapa benda-benda yang harus dia lakukan, so, Fira ni pun mulakan tugasnya dan dikatakan hampir dekat seminggu macam tu, Fira kena belajarlah beberapa silibus-silibus yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. So, dari kecil lagi Fira memang mempunyai satu cita-cita, iaitu menjadi seorang guru. And cita-cita ni termakbul apabila si Fira ni mendapat pekerjaannya di sekolah tersebut. So, seperti mana yang Shadows katakan tadi, seelok sahaja si Fira ni mendaftar dan diberikan tugasan ataupun apa benda yang dia harus lakukan, and tempat yang dia kena pergi tu merupakan di tingkat 4. So, apabila Fira tiba di tingkat 4, di situlah macam Shadows katakan, pada hari yang pertama, Fira dah rasa seperti ada sesuatu yang tidak kena dengan tingkat 4. Apa yang Fira dapat rasakan semasa berada di tingkat 4 tu, dia rasa seolah-olah seperti ada mata-mata yang sedang memandang dia. Perhatikan setiap langkah yang si Fira ni ambil tu. Dan satu lagi perasaan yang dia rasa, berbanding tingkat yang lain, di tingkat 4, kawasan tersebut terasa malap. Terasa seperti ada kesejukan yang tak diingini tau. Namun Fira hanya memikirkan kemungkinan itulah hanya perasaan dia saja and malas nak terlalu nak memikirkan pasal benda tu. So, Fira pun just melakukan tugas dia and dia belajarlah segala silibus-silibus yang harus diajarkan kepada para pelajar. Selang beberapa hari yang berlalu, selepas si Fira ni dah biasakan diri dia dekat sekolah tu, dah tahu apa yang harus diajar, and Fira pun dah start mulakanlah pengajaran dia dekat sekolah tersebut. And sepanjang masa si Fira berada di sekolah tu, Fira dapat rasakan ada sesuatu yang aneh berlaku ke atas diri dia, terutamanya selepas waktu asar. Fira akan rasa macam badan dia terasa berat
terasa lesu. Walhal tak adalah tugasan-tugasan berat yang dilakukan oleh Fira sepanjang masa dia mengajar di sekolah tu. Fira dapat rasakan seolah-olah badannya ditekan oleh sesuatu yang amat berat. Macam ada satu beban yang bertinggi di atas bahu dia tau. Lebih kurang macam tu lah. Si Fira ni rasa macam memikul sesuatu yang berat, sesuatu yang membuat dia rasa letih, rasa penat dan semua benda tu lah. Dan kadang-kadang dia rasa macam diri dia tak sihat, rasa demam. So Fira ni akan ambil lah Panadol ke apa ke untuk mengubati keadaan dia. Tapi satu ubat pun tak ada apa-apa efek, tak ada impact langsung. And benda ni berlaku berhari-hari tau. Tapi terutamanya selepas waktu asar. And Fira pun rasakan mungkin bukan dia sahaja yang rasa benda ni tau. Fira pun bertanyalah dekat cikgu-cikgu yang lain. Kok-kok diorang pun terasa benda yang sama. Rasa macam pelik, rasa tak sihat lepas waktu asar macam tu. Tapi bagi cikgu-cikgu yang lain, diorang tak ada pula rasa beban yang sama seperti mana yang si Fira ni rasa. So Fira fikirkan, okay lah, mungkin disebabkan badan dia nak biasakan diri dia dengan sekolah tu. And yelah, sebab kadang-kadang ni bila kau baru masuk kerja kan, badan kau akan rasa macam tak selesa sikit tau. Yelah, sebab orang baru, tempat baru. So Fira fikirkan kemungkinan disebabkan itu, dia rasa tak selesa. Sampailah satu hari ni, di mana pada ketika itu, time petang, ada satu perjumpaan rumah-rumah sukan tau. Sebab diorang ni nak bersedia untuk hari sukan semua. So di antara cikgu dan pelajar-pelajar yang lain adalah pertemuan-pertemuan ni nak rancang apa yang nak dilakukan, aktiviti-aktiviti apa, sukan apa yang nak dimainkan dan macam-macam lagi lah. So dalam perbincangan tersebut, tiba-tiba si Fira ni perasan yang telefon baterinya hampir habis. And Fira teringat, sekejap, aku ada bawa power bank. So kebetulan pula pada ketika itu power bank dia terletak di dalam bilik guru lah. So si Fira ni meminta diri sekejap untuk ambil power bank dan lepas tu sambunglah dengan perbincangan bersama dengan cikgu-cikgu termasuklah pelajar-pelajar yang ada dekat situ. And bilik guru ni, Shadows lupa nak bagi tahu pada awal tadi tu, bilik guru ni terletak di aras 4. So nak tak nak dia kena pergi tempat tu lah. And Fira tahu, for some reason dekat tingkat tu ada sesuatu yang pelik tau. Tapi macam Shadows katakan, Fira ni cuba nak mengabaikan perasaan dia sebab tak nak fikir banyak. So lepas Fira meminta diri, dia pun menuju ke aras 4. Dan pada waktu itu dia berselisihan bersama dua lagi cikgu, and dua lagi cikgu tu tanyakan kepada si Fira nak pergi mana. So Fira pun beritahu yang dia nak ke aras 4 untuk ambil power bank sebab telefon baterinya dah hampir mati. And pada ketika itu Fira nampak wajah kedua-dua cikgu ni berubah. Wajah mereka ni tiba-tiba jadi pucat and risau apabila si Fira ni bagi tahu yang dia nak naik ke aras 4 tau. And diorang pun bertanyakan kepada Fira, Fira nak naik sorang-sorang ke? Ya betul. Fira pun fikir, siapa lagi nak temankan dia? Dia seorang je. So nak tak nak, Fira memang nak kena naik ke aras 4 untuk ambil power bank dia. And Fira pun berasa pelik dengan soalan yang ditanyakan oleh dua cikgu ni tau. And lepas tu Fira pun menuju ke arah, dia ada satu lift dekat sekolah tu, menuju ke aras 4. Nah, setibanya di aras 4, bila pintu lift tu terbuka, Fira dapat rasakan keadaan ataupun suasana di aras 4 tu sunyi sepi. Angin terasa berat macam tu tau. And setiap langkah yang diambil oleh Fira ni bergema, dan pada waktu yang sama Fira dapat rasakan seolah-olah seperti ada sesuatu yang sedang memahati si Fira ni dan juga mengekori langkah-langkah dia. Tiba-tiba kedengaran bunyi lift. Fira pun fikirkan, kenapa lift berhenti? Bukan baru lift tadi turun ke? Fira pun memberanikan diri dia untuk tengok siapa yang ada di belakang ataupun siapa yang akan keluar daripada pintu lift tu. And seeloknya Fira pandang ke arah belakang, dia nampak dua cikgu yang tegur dia pada awal tadi tu berada di aras 4 juga tau. So Fira terasa lega lah sebab pada waktu yang sama, time tu macam-macam benda dia fikir. So bila dia nampak dua cikgu ni, dia terasa lega lah. So Fira pun tanyakan kepada dua cikgu tu, kenapa ada kat atas ni? Yang buat apa kan? And dua cikgu tu bagi tahu, tak apalah Fira, kita orang teman dengan kau. Takut apa-apa benda yang tak diingini berlaku. Fira lagilah berasa pelik and cuba tanyakan kepada dua cikgu ni, kenapa lah sampai macam tu? Ada benda pelik ke dekat arah 4 ni? Namun dua cikgu ni tak nak cakap apa-apa. Dia kata, tak adalah, kita orang just nak temankan kau. At least kalau apa-apa, kita orang ada dekat sini lah. Itulah niat ataupun apa yang diberitahu
oleh dua cikgu ni. So bermacam-macam persoalan yang timbul dalam minda si Fira ni. Sebab apa? Takkanlah tiba-tiba just sekadar nak ambil power bank, dua cikgu ni daripada tingkat bawah naik ke aras 4 just untuk temankan dia. Bukan nak dikatakan sekolah tu ada penyangak ke apa kan, sampai nak kena berteman semua bagai. So Fira pun just iakan saja. And lepas tu Fira dah ambil power bank dia, and diorang pun turun semula ke perjumpaan bersama dengan guru-guru dan juga pelajar tadi. Pada keesokan harinya, kerja berlangsung seperti biasa. Fira pun mengajar pelajar-pelajarnya semua benda tu. And pada waktu petang adalah aktiviti sukan. Sebab seperti mana yang saya katakan, hari sukan bakal menjelma. So adalah macam latihan-latihan untuk pelajar ni. Adalah acara lumba lari, semua benda tu lah. Standard lah bila hari sukan nak sampai. So setibanya waktu asar pada petang tu, and Fira pun meminta izin untuk melaksanakan solat asar dulu sebelum menyambung aktiviti yang lain. So cikgu-cikgu yang lain pun cakap okey lah, diorang cover lah dulu. So lokasi surau tu terletak di aras 4 tau. So sekali lagi Fira bersorangan naik ke tingkat 4. So seperti biasalah, setiap kali si Fira ni berada di aras 4 berseorangan, dia akan rasa tak selesa, seperti ada benda yang tak kena dengan tempat tu. Namun Fira just nak menunaikan solat, so dia pun menghala ke tandas untuk mengambil wuduk. Dalam perjalanannya menuju ke aras tandas tersebut, langkah demi langkah sama seperti hari sebelumnya, bergema, suasana sunyi, malap walaupun hari yang cerah, semuanya nampak elok. Tapi kali ni perasaan yang dirasakan oleh Fira ni benar-benar terjawab segala persoalan di minda Fira pada ketika itu tau. Dalam perjalanan dia nak menuju ke tandas tu, di satu sudut hujung koridor di aras 4, Fira nampak dengan mata dia sendiri satu lembaga yang amat aneh dan juga amat menyeramkan. Fira nampak seorang wanita yang agak tinggi, berbajukan serba hitam, rambutnya panjang mencecah ke lantai, dan kelihatan dengan jelasnya wajahnya tersenyum. Tapi bukan senyuman yang biasa. Senyuman yang ditunjukkan oleh makhluk tu atau lembaga tu, satu senyuman yang penuh dengan niat yang jahat. Matanya terbeliak besar. Dia menjengah di pintu tandas dan kemudiannya menghilangkan diri. So apabila Fira nampak kelibat makhluk tu, lepas dah menghilangkan diri, degupan jantung si Fira ni berdegup dengan begitu laju. Tak percaya dengan apa yang dia nampak, tapi Fira masih konsisten ataupun masih teruskan niat dia untuk masuk ke tandas tu untuk mengambil wuduk and menunaikan solat asar. So Fira pun meneruskan langkah dia sebab dia fikirkan benda tu dah hilang. Tapi seelok sahaja Fira mengambil langkahnya semula, sekali lagi Fira nampak kelibat tu muncul balik menjengah di sudut-sudut tepi area koridor bangunan tersebut tau. And seolah-olah Fira dapat gambarkan makhluk ni macam bermain cap-cap begitu tau. Kejap-kejap muncul, kejap-kejap hilang. Kejap-kejap muncul, kejap-kejap hilang. Tapi Fira dapat rasakan dia bukan macam nak bermain tau. Seolah-olah macam memanggil si Fira ni untuk mendekati dengan makhluk tu. And pada saat itu, badan si Fira ni kaku. Segala bulu roma ni meremang, and dia dapat rasakan seperti kawasan tersebut berasa dingin, sejuk and malap. Walaupun begitu, Fira beranikan diri dia. Dia start membaca segala petikan ayat daripada Al-Quran and bergegas masuk ke tandas, mengambil wuduk, and kemudiannya lari and membuat keputusan untuk solat di tempat yang lain dan tidak berpaling ke belakang sebab takut kemungkinan yang makhluk yang dia nampak tadi mengejar dia ke, mengekori dia ke. Dia dah tak nak pandang lah. Dia just lari terus fokus menghala ke arah lift and turun ke tingkat bawah. Dan selepas dah semuanya dah selesai, dah solat semua benda bagai, Fira just continue macam biasa, pergi dekat tempat aktiviti sukan tu and buatlah segala tugas dia macam biasa. And dari saat itulah Fira dapat tahu kenapa dia sentiasa rasa seperti ada sesuatu yang tidak kena berkenaan dengan aras 4 tu. And selepas Fira berkongsikan pengalamannya bersama dengan guru-guru yang lain, barulah guru-guru yang ada dekat sekolah tu berkongsikan pengalaman diorang masing-masing tau. So rupa-rupanya diorang ni semua tahu yang aras 4 tu ada sesuatu, tapi tak nak bagi tahu dekat si Fira ni atas dasar si Fira ni masih baru
And takut sekiranya dia dapat tahu yang aras 4 tu keras, and Fira ni decide untuk tinggalkan sekolah tu ataupun resign lah, senang cerita macam tu. So perkongsian apa yang dikongsikan oleh guru-guru lain berkenaan dengan pengalaman yang diorang alami di aras 4. So salah seorang daripada guru berkongsikan pengalaman diorang semasa diorang berada di dalam tandas. Diorang dapat dengarkan seperti ada suara tangisan. Kejap-kejap diorang dengar suara tangisan, kejap-kejap diorang dengar suara seperti ada seseorang yang tertawa di dalam tandas. Dan apabila cikgu ni cek tandas tu, tak ada satu kelibat pun yang berada di dalam tandas tersebut. Malah, time lewat petang macam tu, katanya bila berada di dalam tandas tu, boleh kedengaran seperti ada sesuatu ataupun seseorang yang memanggil nama cikgu ni tau. And malah bukan satu cikgu. Ramai lagi cikgu-cikgu yang lain berkongsikan pengalaman yang lebih kurang apabila mereka ni masuk ke dalam tandas tu. Nama diorang dipanggil tangisan, tertawa, bayangan-bayangan hitam dan macam-macam lagi. And salah satu cikgu lelaki berkongsikan pengalaman ni semasa berada di aras 4. Katanya ada satu kerusi yang ada dekat situ tau. So macam biasa, tak terfikir apa-apa, cikgu lelaki ni pun jalan menghala nak masuk ke dalam bilik guru. Dalam perjalanan ke arah bilik guru tersebut, apa yang terjadi kepada guru tersebut is that tiba-tiba kerusi yang terletak dekat situ tak pernah bergerak ke apa, kerusi tu membuat keputusan untuk menggerakkan diri dia ke satu sudut ke sudut yang lain. Dan apabila guru ni nampak benda tu terjadi di depan matanya, berlari mat. Member tak tunggu lift, terus naik tangga ke arah tingkat bawah tau, dalam keadaan panik. Namun segala pengalaman dan cerita yang dikongsikan oleh cikgu-cikgu di sekolah tu tak langsung mengubah persepsi ke atas diri Fira ni. Dia still anggap yang okay fine, itulah pengalaman yang dia alami dan itulah makhluk yang ada dekat tempat tersebut tau. Dia tak adalah goyang si Fira ni sampai ke satu tahap dia nak resign ke apa. Fira just end up, okay fine, kau ada dekat situ, aku tak kacau kau janganlah kacau aku kan. So dia pun teruslah mengajar di sekolah tersebut. Tapi tiap-tiap kali bila Fira berada berseorangan di aras 4, Fira dapat rasakan kehadiran makhluk tu seolah-olah memperhatikan langkah-langkah si Fira ni. And sekali-sekala macam tu, Fira dapat nampak kelibat dia bergerak daripada satu sudut ke satu sudut dan macam-macam lagi lah pengalaman yang dialami oleh si Fira ni. Tapi apa yang pasti, segala kejadian-kejadian aneh yang berlaku dekat aras 4 tu sentiasa berlaku selepas waktu asar. So Fira pun dah tahu bila tibanya waktu asar, dia akan tunaikan solatnya di tempat yang lain, tak nak diganggu oleh makhluk tersebut. Dan pada waktu sama, bila si Fira ni kena naik ke aras 4, kalau dia berseorangan, dia akan mengajak salah satu cikgu yang free pada ketika tu ke apa ke untuk menemankan dia. Sama jugalah Fira bersama dengan cikgu-cikgu yang lain. Sesiapa sajalah kalau nak naik ke aras 4, diorang akan sentiasa berteman, bukan lagi berseorangan. And inilah kisah yang dikongsikan oleh Fira. And satu peringatan buat semua geng bayang yang menonton kisah pada hari ini, tak semua tempat kosong tu benar-benar kosong. Sebab kita tak tahu makhluk apa yang berada dekat situ. Tak kisahlah di mana kita berada, makhluk tu ada je, sentiasa memerhatikan kita. Tapi sama ada makhluk tu ada niat yang tak elok ke atas diri kita, itu kita semestinya tak tahulah. Tapi apa yang penting is that tak kisahlah di mana kita berada sekalipun, kita yang beragama Islam pastikan kita sentiasa membaca doa, lindungi diri kita daripada anasir-anasir jahat. Tak kisahlah daripada makhluk alam lain ke ataupun daripada ancaman-ancaman yang berbahaya. Alright game baik semua, kisah pada hari ini satu kisah yang simple dan juga pendek. Yang Shadows harap kisah ini juga membuat semua geng bayang terhibur dengan perkongsian yang dikongsikan oleh Fira. So seperti biasa, kalau geng bayang semua terhibur, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokong korang kepada Shadows. Sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Nama aku Shadows. Assalamualaikum. Bye-bye, geng baik semua. Pew.